Aduh, aduh, mau gimana Papa tak je nak balik tu. Aduh, tak habis-habis duk manggil mu. Aku tak tahu dah nak jawab ke apa lu. Tolonglah. Aduh. Dong. Aduh. Halo, Assalamualaikum. Long. Aku tak tahu nak ayat gana sekarang ni. Tapi kalau mau baca mesej orang aku ni, aku harap sangat mau balik rumah Long. Aku tak tahu nak gana dah. Ayah tak habis-habis. Tak habis-habis. Semua orang dalam rumah yang marah. Ya dah habis-habis duk panggil mu, suruh minta mu balik, suruh masuk dia, suap makanan dia. Ubat pun dia tak si makan Long. Sekarang ni bukan setakat demam Long, macam-macam dah dia tu, tak bangun dah. Tolonglah Long, aku harap sangat kalau mau baca gapo aku ayat ni, mau balik kampung. Sebab aku tak tahu gapo yang jadi depan hari ke ayah. Mu tahu ke? Mu tubik dari rumah pun mu tak dapat restu hari tua mu. Jadi sebelum gapo-gapo jadi ke ayah, aku harap mu balik cepat. Teh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Iya. Ni Najmi dah. Oh, lama nak jumpa. Lah dekat telefon mula. Oh, sihat molek kau? Sihat alhamdulillah. Alhamdulillah. Ni nak pergi mana ni? Nak pergi surga jemaah hak Isa sana. Oh, betul lah, kita pun nak pergi juga. Oh. Lama tak balik kampung ni? Ada masalah, kita pergi je KL. Oh, ni pun balik 3 hari dah. Oh, KL lah lah ni. KL, jari-jari. Ni nampak pun sahabat ada masalah ni. Biasalah. Masalah keluarga gitu je lah. Iyalah. Lepas tu share sikit nak tahu gana-gana. Nak tahu kita boleh tolong. Oh, kita kan kenal lama dah. Apa kita kalau boleh tak say cerita kat orang masalah dalam rumah kita, ya, keluarga. Betul betul. Tapi tak apalah cerita malam ni. Betul ada masa lagi ni. Bukan gapo, bimbing ayah di rumah tu. Dia tak habis-habis manggil kak, cari kak. Kak nak dekat dengan sebulan dah. Lari ikut yatim di Kuala Lumpur, katanya nak hidup kaya lah, bebas lah. Jadi ayah tu duk teringat aku dia tu. Telefon pun tu tak ada akak. Tukar nombor baru pun tak tahu lah. Duk Kuala Lumpur lah. Kita pun kerja kampung kita. Adik pun ngaji lagi 2 orang. Susah kalau nak pergi cari KL tu pun nak cari mana? KL tu luar. Kau mana ni? Kita behel masalah ni. Tak ada siapa minta ke. Oh. Ginilah. Ambil dah.